Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siri kedua tentang notis tuntutan. Apakah yang dimaksudkan notis tuntutan dalam bahasa yang mudah? Notis tuntutan adalah satu notis yang dikeluarkan oleh pihak peguam mewakili anak guam untuk menuntut satu tuntutan terhadap pihak yang telah gagal ataupun menjalankan tanggungjawab. Contohnya, notis tuntutan untuk meminta hutang, notis tuntutan kerana saman malu, notis tuntutan kerana tidak membayar tunggakan sewa, notis tuntutan kerana melakukan penghinaan. Jadi skop notis tuntutan ini adalah sangat luas. Yang penting, sebelum kita menuntut, pastikan dokumen telah lengkap, simpan dan adanya bukti dokumentasi supaya tindakan perundangan dapat dilaksanakan.